Media Vietnam bantu Malaysia mendedah siapa individu yang telah buat aduan palsu ke FIFA. Salah sebuah media Vietnam VEF turut mempersoalkan tindakan FIFA menjatuhkan hukuman terhadap FAM dan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Menurut mereka, keputusan badan Indo itu menimbulkan tanda tanya memandangkan FIFA sebelum ini sudah pun memberikan kebenaran selepas melalui proses semakan dokumen serta penelitian teliti sebelum membenarkan pemain terbabit beraksi. Pelik, kenapa FIFA baru tukar keputusan sekarang? Kemungkinan besar ada yang tak senang dengan kebangkitan Malaysia, kemungkinan ada yang membuat aduan ke FIFA, dan kemungkinan besar yang mengemukakan aduan berasal dari Vietnam, ujar media itu. Sebelum ini, nama Nguyen Thi Mai Dung dari Vietnam telah mencuri perhatian dalam kalangan penyokong tempatan selepas beliau berada dalam jawatan kuasa disiplin FIFA. Kehadirannya dalam jawatan kuasa disiplin FIFA dianggap telah mencetuskan bayangan konflik kepentingan di kalangan peminat Malaysia. Tunku Ismail pun turut yakin bahawa kehadiran wakil Vietnam itu telah mempengaruhi keputusan FIFA pada Jumaat lalu.